Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Selamat bulan puasa semua dan selamat berbuka sebentar lagi geng. Hari ni nak tunjuk salah satu cara kita nak cuci air rumah kita geng, air harian kita lah. Ni main nak tunjuk. Okey, lah ni saya menggunakan filter. Ni kita letak ni untuk menghilangkan bau. Kita pakai ni. Kita pakai klorin. Jadi lah ni air ni kuning. Mula kita kena ring sekali, ring ke bernama kat lah, bedai lah. Janji hak ya ajar guni lah, kami tunjuk dah. Hak mana guna filter rumah, boleh tiru cara ni. Kalau tak percaya, dia set demo terawak. Kawal jamin garanti. Kuning air. Lah ni air agak gitu dah. Tu air. Jadi lah ni kita buat gini pula. Ni sekejap lagi tubik koko ke apa belakang gelodok ke apa dia akan tubik. Dia akan tubik ni. Cuma asal ni relax dulu. Biar dia gitu dulu. Sekejap lagi dia akan tubik. Mata tunggu dulu. Yang kena tunggu kat kau ni. Tu. Tengok tu. Tu. Gelodok tu. Allah ni. Hari yang kita guna ni. Saya cuci baru 3 hari lepas. Ni. Hari ni hasil dia ni. Hasil hari ni, Allah. Parok boh. Bila dia slow gitu kan, bila dia slow gitu, kita cuci balik. Kita bilah kata, kita bilah dia pula. Barulah kita akan back wash dia sekali lagi. Saat ni kita back wash dah kan. Ni kita bilah, sekejap lagi kita back wash. Dia akan tubik pula. Cuma kelodok, dia akan tubik. Kalau set lemon nak ketuk boleh. Lagi cepat guna pokok gini lah. Nampak tu mata. Back wash. Ketuk. Jangan ketuk dulu lah. Pastikan kepala ni plastik jangan ketuk dulu lah. Ketuk dulu lah, pecah lah. Tengok tu. Kasih ketuk ni. Memang dahsyat lah. Memang dahsyat. Siapa-siapa hak rumah guna filter jenis gini, boleh nak ikut cara ni. Set demo cuci ni, siapa bila set demo buat apa ni? Bilah ni, dia tubik air bersih. Air comel lah. Kiranya siap dah tu. Ada dekat-dekat dalam 15 hingga ke 20 minit lebih kurang. Proses untuk cuci dia. Naklah ni cuci dah sikit je kan. Ni back wash balik, dia akan tubik. Orang tengok tu cuma geng. Cuma. Jadi gitulah geng, cara-cara kita nak cuci dia. Saya harap ilmu saya tunjuk, saya kongsi ni bermanfaatlah kepada rakan-rakan sahabat semua dah. Beres itu. Kalau ada gapo-gapo lagi pasal air kuning gapo-gapo, saya akan tunjuk pula. Beres. Luncur.